main mercun sekarang. Lama sangat fikir. Sabarlah. Cuma jangan main lama-lama. Tapi dia tu nak main lama-lama juga supaya kita jadi pakar dalam permainan mercun. Emak kan dah pesan jangan main mercun. Tapi Farah boleh. Tapi mana boleh? Tet. Kalah. Lamanya fikir. Dengan stres pula tiba-tiba dia tengok. Farah boleh main mercun. Nama Bella jadi Farah. Saya tanyalah, Farah boleh main mercun? Gila dah ke? Farah tu orang lain tu ex awak agaknya. Saya Bella. Hang pasti ke nama Hang Bella? Hang perkataan betul. Ini kan permainan mercun. Jadi kita kena kurangkan sebab bahaya. Jadi, kita boleh jogging bersama supaya kita tak bermain mercun. Kalau jogging, saya tak boleh nak janjilah. Kita dah mana? Dah Eh! L? Oh, okey. Lah. Kalau Lah macam tu.